Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Eh, Okay, kita tengok ada 17 orang. Kita teruskan je lah majlis kita. Sekejap lagi mungkin yang lain akan menyusul masuk. Sebab kelas kita sejam je kan. Okay. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada kelas ilmu emas kita pada malam ini. Jadi sebelum kita teruskan majlis kita, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, malam ni insyaAllah kita akan berbicara santai. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu, saya Rozani binti Hamzah selaku moderator pada malam ini. Okey, topik kita pada malam ni sangat menarik lah. InsyaAllah sangat menarik. Iaitu emas sebagai hadiah. Kan? Perasan tak kalau kita sebelum ni kan, kalau kita pergi majlis ataupun kenduri kahwin kan, ataupun sambutan hari jadi ataupun majlis persaraan, kan, selalu kalau kita tengok hadiah yang orang bagi ni macam kalau hari jadi tu macam toy kan, kalau pergi kenduri tu macam set cawan, ada yang bagi gadget dan sebagainya lah. Okey, tapi pernah tak kalau kita terfikir kita nak bagi satu hadiah ini yang sangat bernilai dan yang pada masa sama dia makin lama makin berharga. Okey, pernah tak kita terfikir macam tu? Jadi malam ni insya-Allah kita akan berbicara santai secara eksklusif lah bersama kita punya speaker daripada Johor ni, Ustaz Faizal yang akan bagi tahu secara cara alternatif lah, macam mana ni nak jadikan emas sebagai hadiah. Okey Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Jelas ke tak jelas? Jelas jelas. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan Yani sebagai moderator malam ni, dan terima kasih pada semua yang hadir secara online yang kita setiap minggu hari Rabu insya-Allah uh, kita akan ada kelas setiap minggu lah hari Rabu malam. Pastikan temu janji di skrin komputer ataupun skrin handphone masing-masing untuk kita sama-sama mengikuti kelas Mim Gold. Ini kelas wajib untuk kita sama-sama menimba ilmu dan pengalaman daripada speaker yang telah ditentukanlah dalam setiap majlis ilmu hari Rabu ni lah. Okay, jadi pada malam ini saya akan share lah tentang beberapa tips dan juga uh, pengalaman berkaitan dengan emas sebagai hadiah, emas sebagai hadiah. Sebelum tu, sebagai permulaan saya nak share sikit, sebenarnya dalam perspektif Islam, kita ni uh, digalakkan memberi hadiah, dan ia sebagai satu sunnah Nabi SAW. Mungkin orang tak tahu, betul ke sunnah Nabi? Ya, betul. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh dalam satu hadis Nabi SAW, melalui riwayat Bukhari uh, nombor 2585 yang berbunyi, kana Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah SAW menerima hadiah dan baginda membalasnya. Dan satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari juga berbunyi tahadu tahabu, maksudnya salinglah memberi hadiah sesama kamu, nescaya kamu saling berkasih sayang. Dan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran
yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan sesama kamu, supaya hubungan silaturahim ataupun ukhuwah itu semakin erat dan sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada tajuk kita pada malam ini, iaitu emas sebagai hadiah. Izinkan saya share skrin sekejap sekejap. Hmm. Boleh nampak skrin? Boleh nampak? Keluar tak skrin Boleh Ustaz? malam ni? Nampak Okey, Ya, baik. nampak. Okey, emas sebagai hadiah. Kenapa kita memberi hadiah? Okey, yang pertama, biasanya orang memberi hadiah ialah sebagai tanda kasih sayang. Hadiah sebagai bahasa cinta universal. Cara terbaik meluahkan perasaan tanpa kata-kata. Mungkin setiap orang ada pengalaman lah. Mungkin yang mendengar ni pun, yang melihat, menonton sesi live malam ni pun ada pengalaman lah, sama ada hadiah tu kita beri semasa kita masih kecil pada kawan-kawan baik kita di sekolah, ataupun mungkin kita beri pada ibu kita, ataupun mungkin sebagai permulaan pada kehidupan kita hari ini, suami isteri dulu pernah bagi hadiah. Betul. Masa bercinta, kita bagi hadiah pada pasangan kita sebagai tanda kasih sayang. Jadi hadiah ni memang satu pemberian yang memang setiap orang ada naluri untuk memberi sebagai tanda kasih sayang pada seseorang. Okey, baik. Yang kedua, hadiah juga diberi sebagai tanda meraihkan kejayaan. Mungkin anak-anak kita ataupun seseorang yang penting dalam hidup kita berjaya dalam pencapaian, mungkin akademik, mungkin sukan, mungkin dalam universiti dan sebagainya, maka sebagai tanda kita uh, menghargai ataupun meraihkan kejayaan rakan kita itu, maka kita akan bagi hadiah, kebiasaan. Okey, seterusnya ialah mengeratkan hubungan antara sesama manusia dengan memberi hadiah. Ya, jadi kita bagi hadiah kepada adik-beradik, kepada, macam tadi lah saya kata, pada ibu kita sepada hari ibu, sepada hari bapa, dan juga mungkin dan kepada anak murid, kepada guru lah pada hari guru contohnya. Yang lepas sambutan hari guru, saya sebagai guru memang itulah hari yang paling banyak menerima hadiah macam-macam jenis. Kadang-kadang hadiah tu tersimpan tak dibuka sampailah ke hari guru tahun berikutnya. Macam tu banyak hadiah. Tapi biasanya saya akan buka lah. Saya akan catat siapa yang memberi hadiah sebagai tanda rasa kita uh, berterima kasih lah pada yang pemberi itu. Kita buka dan mungkin keesokan harinya kita akan jumpa dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan. Okey, baik, dan seterusnya ialah hadiah juga diberi sebagai kenangan. Okey, hadiah bermakna meninggalkan kenangan yang diingati sepanjang hayat penerima. Biasanya kita beri hadiah ni macam orang yang nak berpisah dengan kita, mungkin macam saya di sekolah ada guru berpindah, maka kita akan bagi hadiah
sebagai tanda kenangan yang akan disimpan sepanjang hayatnya lah. Okey, jadi sebab itu kita memberi, antara sebab-sebab kita memberi hadiah. Okey, baik. Okey, daripada pelbagai jenis hadiah yang kita berikan kepada orang dengan pelbagai tujuan, kenapa emas adalah hadiah yang terbaik? Kenapa emas sepatutnya dijadikan hadiah dan sebagai hadiah yang terbaik lah. Okey, baik. Kita lihat beberapa faktor. Yang pertama sekali ialah emas ini tidak susut nilai dan pastinya harga emas akan terus meningkat dari masa ke semasa. Ya, daripada masa ke semasa. Macam tahun 2025 harga emas 400 lebih, starting tahun Januari 400 lebih. Dan tahun ni starting dah 500 lebih dan 600. Dan ada mencapai itu sampai RM750 segram. Jadi kalau kita simpan emas 1 gram, contoh pada tahun 2025, tahun 2026 ni kita dah dapat untung RM100 lebih setiap gram. Cuba bayangkan kalau kita ada 10 gram, 100 gram, benda tu akan terus meningkat daripada masa ke semasa. Okey, yang keduanya, emas ini tidak berkarat dan tidak lapuk, tidak rosak walaupun disimpan berpuluh-puluh tahun. Pernah tak kita dengar baca berita ada orang dia simpan duit. Duit tu tak simpan kat bank, mungkin sebahagian disimpan kat bank lah. Kebanyakannya disimpan di rumah, bawah bantal, dalam kotak, dalam bekas, simpan kat dapur, kat mana-mana lah. Tapi akhirnya bila nak guna balik, tengok duit dimakan anak-anak, rosak dan sebagainya. Tapi emas ni dia tak akan rosak. Dia hanya cair bila dibakar dan dibentuk semula dengan bentuk yang lain lah. Dia tak rosak pun, dia tak akan rosak. Boleh disimpan berpuluh tahun sepanjang hayat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, kenapa emas sebagai hadiah, iaitu emas boleh ditukar kepada wang tunai dengan mudah di mana-mana kedai emas atau platform emas ataupun di uh, uh, kedai pajak gadai, Rahnu dan sebagainya. Sebab apa? Dia ada nilai. Dia ada nilai. Kalau barang lain, mungkin hari ini contohlah kita beli barang bernilai apa? Contoh, iPhone lah, iPhone 17 contoh. Kita beli dengan harga 7,000. Bulan depan kita nak jual balik, even kepada kawan paling rapat pun dia takkan beli dengan harga 7,000 balik. Kan? Dia akan kurang harga jadi 4,000, jadi 5,000. Dah kurang berapa ribu dah tu? 10,000 dah rugi. Tapi emas dia takkan berkurang. Kalau kita lihat dari segi harga semasa, memanglah kita nampak, oh bulan lepas kita beli harga 700 contohlah 1 gram. Tapi bulan ni kenapa harga turun 500 lebih, hari ni 560, 570. Alamak, rugilah pada orang, sebahagian orang kata rugilah beli emas, dah turun harga. Tapi kalau kita lihat dari segi jangka masa panjang, setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, emas semakin naik. Dia dia harga tu dia volatile, maksudnya dia turun naik tu dalam tempoh masa 2-3 bulan, 4 bulan. Tapi untuk jangka masa setahun, 2 tahun dan seterusnya, dia tak akan turun, dia akan semakin meningkat. Okey, seterusnya emas ini yang keempat bersifat universal. Nilai emas tu universal, bernilai seluruh dunia di mana-mana negara. Tanpa batasan budaya, agama atau sempadan, pasti menjadi hadiah yang disukai oleh semua orang. Contohlah satu masa nanti, contohlah macam Puan Yani ke nak pindah ke Thailand kan. Kat Thailand pun dia terima emas. Okey. Dekat Filipina, dekat Indonesia.
Di Arab, negara Arab, contoh nak duduk ke Arab Saudi, kita bawa emas daripada Malaysia pun diterima. Ramai di kalangan jemaah umrah, ahli Mingul yang pergi mengerjakan umrah bawa emas, gold bar Mingul, di sana jual saja pada kedai emas, diterima, ditukarkan kepada tunai, sama ada rial dan sebagainya lah. Baik, okey, seterusnya emas ini cantik. Cantik hadir dalam reka bentuk yang elegan dan mewah, sekaligus memberi kesan rasa yang memukau penerima. Kenapa perempuan suka pakai barang kemas? Kenapa perempuan suka pakai barang kemas? Sebab nampak ni lah, nampak elegan, nampak mewah. Semakin banyak barang kemas dipakai, semakin nampak bergaya, semakin nampak cantik, kan? Tapi dalam keadaan zaman sekarang, kalau kita fikir dari segi keselamatan diri, kalau di luar, kawasan luar yang kita ni tak yakin dengan keselamatan diri, lebih baik minimalkan pemakaian emas yang di luar. Maksudnya yang ditunjuk-tunjuk lah. Sebab apa? Bahaya. Lebih sebab itu dalam di meme goal kita galakkan orang menyimpan. Kan? Menyimpan ni orang tak nampak, orang tak tahu. Bank negara pun tak tahu kita simpan emas berapa banyak. Orang pun tak tahu kita simpan emas berapa banyak. Untuk apa? Untuk menyimpan nilai aset kita dengan cara yang selamat. Ya, baik. Dan yang seterusnya, kenapa emas mudah disimpan dalam pelbagai bentuk seperti shilling, jongkong, barang kemas tanpa kos penyelenggaraan. Tanpa kos penyelenggaraan ni, tengoklah kalau kita simpan sendiri tak ada kos lah. Tapi kalau kita simpan dekat peti besi di bank, kena bayar lah. Kena bayar sewa peti besi. Tapi kalau kita ada peti besi kat rumah, simpan kat rumah. Kalau kita nak sorok mana-mana pun tak jadi masalah. Yang penting kita tahu tempat yang kita nak simpan tu lah selamat dan tidak diketahui oleh orang lain kecuali adik keluarga kita sendirilah. Tapi saya tak nampak slide. Sekejap, Okey, dan yang terakhir, kenapa emas sebagai hadiah ialah kerana ianya boleh dijadikan aset pelaburan yang memberi pulangan jangka masa panjang pada penerima. Okey, jadi emas ni sebagai aset pelaburan. Yang mana kalau orang yang berfikir untuk mendapatkan keuntungan jangka masa panjang, jadi emas ni pilihan yang terbaik lah. Bukan jangka masa pendek. Kalau orang kata saya nak dapat untung 20%, 30% dalam masa sebulan, 2 bulan. Jadi itu satu pandangan yang salah. Tapi kalau kita fikir untuk long term punya vision, kita nak keuntungan yang maksimum untuk jangka masa panjang, maka emas pilihan yang terbaik. Sebab kenaikan harga emas pada tahun lepas 2025, awal tahun hingga akhir tahun, kenaikan 50%. 50%. Lebih kurang 20 lebih peratus. Tinggi 20 lebih peratus. Kalau kita simpan duit pun di mana-mana institusi kewangan, paling lebih pun 5-6% setahun. Tapi emas ni untuk yang setahun yang lepas, itulah 20 lebih peratus keuntungan nilai daripada simpanan emas. Ya, baik. Okay, kalau ada apa soalan boleh bertanya. Tapi lebih elok saya habiskan dululah slide. Nanti ada akhir nanti kita akan ada sesi soal jawab. Baik. Uh, Perbandingan harga emas. Okey. Perbandingan hadiah. Perbandingan. Ya.
Okey, perbandingan hadiah dengan nilai RM500. Okey, ni kita ambil empat contoh hadiah yang dibeli dengan harga 500. Contoh. Okey, emas kita beli akan meningkat nilai. Daripada tahun-tahun, kalau 10 tahun akan datang, dia akan meningkat nilai lebih daripada 100%. Lebih daripada 100%. Okey. Tapi kalau tengok nombor dua, telefon bimbit. Macam tadilah saya sebut, dia iPhone 17, dalam masa beberapa, kalau kita jual balik memang tak ada harga lah. Dia akan turun harga, 2-3 ribu rugi. Dan dalam masa 2-3 tahun akan datang, dia akan jadi, model tu bukan rosak, tapi dia dah tak relevan dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru. Dia kena tukar, kena upgrade pada yang lebih baik, lebih advance untuk guna pakai aplikasi-aplikasi yang terbaru lah, 2-3 tahun akan datang. Okey, yang ketiga, kalau kita hadiahkan pakaian fashion, nilai hampir tiada selepas 1 hingga 2 musim. Okey, dan sebagai contoh lah, dan pakaian ni biasanya pun rosak juga. Contoh ni kalau kasut lah kita hadiah. Sebab itu masa hari ada guru pindah tu, ada juga hadiah dalam bentuk kasut. Jadi kasut ni kalau dipakai terus okey lah. Tapi kalau disimpan, kasut ni kalau tak pakai dalam tempoh setahun, 2 tahun, dia akan rosak. Dia akan merekah, dia punya gam dan sebagainya, dah tak dipakai. Okey. Dan seterusnya, yang keempat, barang elektronik, ya, akan menilainya akan merosot 80 hingga 90% dalam 3 tahun. Okey, teknologi akan lapuk dan tiada nilai simpanan jangka masa panjang, ya. Sebagai contoh lah, kita hadiahkan TV lah, television. Mula ada LCD, LED, kemudian ada smart TV, ada Android TV, ada sebelum tu ada smart TV, Android TV dan sebagainya lah. Akhirnya dia akan berubah daripada masa ke masa. Dan teknologi akan sentiasa berubah dengan begitu pantas. Begitu pantas. Barang elektronik ni, hadiah tu boleh pakai lah, boleh pakai setahun 2 tahun je lah kan. Dia tak, long term tak ada lah. Setahun 2 tahun dia akan rosak. Ataupun tak diguna pakai lagi kerana perubahan teknologi yang sangat pantas. Baik. Okey, seterusnya, nilai emas. Kenapa kita lihatlah sedikit dari segi emas. Okey. Emas telah digunakan pakai sebagai alat pertukaran sejak tamadun purba lebih 5,000 tahun yang lalu. Ya, di dalam Al-Quran pun ada sebutlah tentang emas. Emas ni menjadi aset yang sangat bernilai pada manusia. Dan sebab itulah Islam menetapkan zakat. Benda yang bernilai ni, Islam ada letakkan zakat. Macam zakat emas, perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, benda yang ada nilai pada kehidupan manusia, maka ada zakat. Ya. Tentang banyaklah ayat tentang emas ni dalam Al-Quran. Ada sebut dinar, ada sebut zahab, az-zahab. Walladzina yaknizuna az-zahab. Disebut sebagai az-zahab tu adalah emas di dalam Al-Quran. Okey, baik. Yang kedua, permintaan yang berterusan. Permintaan global terhadap emas tidak pernah berhenti dari industri pelaburan hingga barang kemas. Dia tak akan berhenti sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ada produk yang kita lihat, mungkin pada tahun itu dia menjadi produk viral dan mempunyai jualan yang sangat tinggi lah. Tapi mungkin tahun-tahun yang berikutnya terus jatuh dan tak bernilai.
tak ada orang nak beli pun. Jadi saya sebut contohlah, dulu saya pernah berniaga, uh, multi level lah, jual satu produk penapis air. Masa tu zaman penapis air belum ada teknologi seperti sekarang, macam yang sekarang ni macam yang ada elektrik lah, pakai sambung pada plug kan. Siap ada penapis, siap ada panas sejuk semua. Zaman saya tu jual penapis air dia tak ada. Jual penapis air hanya air tu daripada paip tapis. Jadi kalau nak masak, nak air panas kena masak sendiri lah. Cuma tapis saja, tapis air. Tapi zaman tu memang popular lah. Satu produk tu saya tak sebut lah produk apa. Jadi popular dan jualan dia memang, jualan saya kumpulan pun masa tu ratus ribu juga lah. Penapis air saja, dua penapis air. Jadi memang laku. Tapi lepas itu dalam beberapa tahun orang dah tak pakai dah penapis air tu. Dah ada penapis air yang sekarang ni dah ada siap. Yalah, dah ada panas sejuk semua, seorang lagi senang. Ya, sekali tekan je dah keluar air panas, air sejuk. Kan. Jadi benda tu, sebagai itu contoh lah, contoh produk yang dia ada limit dia. Dia ada musim dia. Tapi kalau emas ni, Alhamdulillah sejak saya menyertai MIM dan menjadi reseller MIM ni, permintaan tu tak pernah berhenti. Setiap bulan tu ada saja orang beli. Sama ada banyak sikit itu lain. Ini maksudnya orang akan sentiasa beli emas. Dan kalau lihat orang rumah kita sendiri pun, kan setiap kali raya pastinya akan tempat yang paling digemari adalah kedai-kedai emas. Itulah itu. Setiap kali nak raya, tak pun mungkin hujung tahun dapat bonus, nak beli, nak tukarkan bonus itu dalam bentuk sesuatu yang bernilai, emas adalah pilihan yang terbaik. Beli gelang baru, rantai baru dan sebagainya. Okey, yang ketiga, kenapa emas bernilai sepanjang zaman? Yang ketiga, emas ini sebagai elemen yang boleh mengimbang nilai inflasi. Terbukti melindungi kekayaan daripada inflasi dan kemerosotan mata wang sepanjang dekad. Okay, kalau kita lihat mata wang kita ni, tak kira lah mata wang Malaysia ataupun mana-mana negara, dia terkesan dengan inflasi. Maksud inflasi ni maksudnya nilai mata wang itu dia berkurang daripada tahun ke tahun dan menyebabkan kita membeli barang semakin mahal daripada tahun ke tahun. Ya, macam contohnya kalau kita berbelanja RM50 pada tahun 10 tahun yang lepas, tidak sama dengan RM50 yang kita boleh belanjakan pada tahun semasa. RM50 sekarang dapat apa? Dapatlah beras kampit yang 5 kilo berserta dengan sepapan telur. Boleh lah kan, RM50. Sepapan telur dengan satu botol minyak, minyak masak. Kan? RM50 lah tu. Kalau dulu 10 tahun yang lepas, RM10 dapat satu troli kan. Tu. Itulah maksudnya inflasi telah eh, menghakis nilai uh, duit duit kita. Okey, wang ataupun disebut sebagai wang fiat. Okey, seterusnya yang keempat, emas ni sebagai simbol simbol kemewahan, simbol kemewahan. Emas diiktiraf secara universal sebagai simbol status, kemewahan dan kekayaan merentasi budaya dan sempadan. Okey, semakin kaya kebiasaan seseorang itu, maka makin banyak dia nak tunjuk kekayaan tu. Antara nak tunjuk tu bukan kita lah, maksudnya ada sebahagian orang memang dia akan tunjuk pakai barang kemas, dua-dua belah tangan kan, dua-dua belah tangan penuh barang kemas. Contoh macam Mami Jarum kan, nak tunjuk dia sangat kaya berduit lah. Okey, kalau di negara-negara Arab, kalau lihat ada macam perkongsian-perkongsian di media sosial yang kadang sampai
peralatan-peralatan digunakan pun dibuat daripada emas. Macam tu sekali dahsyat. Sudu emas, pinggan emas, sampai tandas pun ada tandas emas. Itu dahsyat ni. Menunjukkan apa? Menunjukkan emas itu adalah simbol kemewahan, status seseorang ataupun sebuah organisasi. Okay, baik. Okay, prestasi harga emas 10 tahun. Yang terakhir. Daripada 2016, pada ketika itu harga emas hanya RM180 segram. Okey. Ini saya just share secara lalu lah. Tahun 2020, 260, 2024, 360 dan tahun ini purata RM600 satu gram. Okey, jadi bayangkan kalau kita ada simpan emas 10 gram sahaja pada tahun 2016. 10 gram maksudnya 1,800. 1,800. Dan hari ini 10 gram berharga 6,000. Ya, 6,000. Berapa banyak? Berapa banyak untung? Sebab itu saya kata tadi, emas ni bukanlah satu bentuk pelaburan jangka masa pendek, tetapi lebih kepada simpanan dan pelaburan untuk jangka masa yang panjang. Ya. Okey, ini diambil daripada goldprice.com, laman web goldprice.com. Boleh lihat dah, kan. Dah boleh survey setiap hari, boleh tengok kenaikan dan penurunan harga emas. Tapi kalau lihat dari segi tempoh 20 tahun yang lepas, 20 tahun maksudnya pada tahun 2006 sehingga kini, kenaikan sebanyak 818%. Wow, ya, 800%. 800% ni kalau ada duit 100,000 tukarkan kepada emas, maka akan jadi hampir sejuta, 800,000 dah. Kan, 800,000. Ada 10,000 dah jadi 80,000. Macam itulah anggarannya. Jadi itu pentingnya kita faham dan kita kongsikan pada rakan-rakan, pada adik keluarga, ajak sama-sama simpan emas. Kita sebagai ahli yang dah jadi ahli pada hari ini, teruskan menyimpan emas walaupun dengan kadar yang paling minimum RM50 sebulan, sebulan ataupun waktu kita dapat gaji ataupun dapat bayaran apa-apa, kita convert dahulu sekurang-kurangnya RM50 kepada gram emas. Ya. Dan kita akan lihat dia punya manfaat tu untuk jangka masa yang hampir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Okey, baik. Okey, antara hadiah yang biasa kita jadikan hadiah ni ialah hadiah perkahwinan, hadiah hari lahir, graduasi, hadiah hari raya, hadiah juga hadiah korporat lah. Hadiah korporat ni biasa syarikat-syarikat yang besar, hadiah ataupun bonus tahunan tu mereka tukarkan kepada sesuatu yang bernilai, itu emas lah, biasa bagi gold bar. Okey, okey, ini ada antara contoh. Ini sebenarnya daripada saya sendirilah. Puan Fatih masukkan gambar ni, saya share pada minggu lepas. Minggu lepas ada 4 orang guru berpindah ke tempat lain, ke sekolah lain. Jadi mereka rakan-rakan memilih gold bar sebagai hadiah dan ini telah dicantikkan dalam bentuk inilah macam hantaran frame yang telah dimasuk dalam tu, ada siap ada dengan kata-kata dan semualah. Nampak kat sini berbeza-beza kan, gold bar ada yang 1,5 campur, ada yang 1 gram, ada yang setengah gram.
Ini masing-masing mengikut senioriti dalam perkhidmatan lah. Ada yang dah lebih 10 tahun, ada yang 15 tahun berkhidmat, ada yang baru 2 tahun, setahun. Jadi itu yang berbeza-beza dia punya bulba tu. Baik. Dan ini pula ialah hadiah hari lahir. Ini pun di sekolah saya jugalah. Ada seorang ada rakan-rakan guru minta sediakan setengah dinar untuk diberikan pada, ini pun cikgu berpindah juga. Jadi kebetulan kena pula pada tarikh bulan hari kelahiran dia, maka dibelikan setengah dinar untuk sahabat saya inilah berpindah ke sekolah lain juga. Okey, baik. Okey, hadiah juga contoh ni sebagai mas kahwin. Mas kahwin. Mas kahwin, yang mana kalau kita tahu mas kahwin ni biasanya orang bagi dalam bentuk duit. Tapi sekarang, trend sekarang ramai dah mula ada kesedaran tentang nilai emas ni. Maka ramailah yang menempah gold bar ataupun dinar sebagai mas kahwin. Kerana mereka tahu suatu emas dia akan pernikahan. Dan di sekolah saya pun ada seorang yang dah pun beli 3 dinar. Dia kata anak dia nak kahwin tahun depan. Anak dia nak kahwin tahun depan, dia dah beli dah siap-siap. Sebab tahu tahun ni harga emas masih lagi bawah 700. Dia kata mungkin dah tahun depan tak tahulah berapa harga kan. Sebab tu siap-siap beli untuk anak kahwin tahun depan. 3 dinar dah beli dah. Okey, baik. Okey, jadi sebenarnya hadiah ni, emas ni sangat sesuai untuk penghargaan kepada semua orang lah. Sama ada anugerah pekerja cemerlang, hadiah pelanggan terbaik, hadiah pelanggan tetap kan, cenderamata eksklusif, eksekutif dalam satu majlis rasmi, ataupun sebagai token penghargaan kepada rakan kongsi VIP yang telah bersama-sama membangunkan perniagaan dan sebagainya lah. Okey, emas sebagai corporate gift mencerminkan prestige, simbol prestige, kesan mendalam, meninggalkan emosi yang kuat diingati oleh penerima seumur hidup. Saya ingat satu gold bar tu ada saya dapat masa hari pertama saya berkhidmat di sekolah sekarang. Ada sekali tu hari tahun pertama tu, uh, masa tu hari guru. Tahun pertama saya berkhidmat tahun 2013 di sekolah sekarang kan. Dan hari guru tu saya dapat hadiah. Di masa tu ada pertukaran hadiah, saya dapat gold bar. Itulah hadiah pertama yang sangat bernilai yang saya ingat sampai hari ini. Orang yang bagi, saya ingat. Lepas tu kata menjadi meninggalkan kesan emosi yang kuat yang diingati oleh penerima seumur hidup. Okey, nilai kekal. Okey, dan tidak susut harga. Kita jaga masa patut lah. Dan image profesional. Sebab apa emas ni nampak premium. Orang tengok emas tu, dia dah tahu benda ni memang bernilai. Kalau barang-barang lain kita beli, okay, orang anggap mungkin barang itu mungkin kalau kita contohlah beli jam, kita hadiahkan jam tangan. Jam tangan ni dia jadi subjektif kepada pemakai. Kadang-kadang ada orang pakai dia nampak mahal. Contohlah jam tu jam jenama apa yang mahal. Patek Philippe ke, jenis krokodil ke yang atau yang baik-baik ni lah. Patek Hero ke dan sebagainya. Kalau orang yang memang kaya, dia pakai, orang nampak, oh, jam mesti jam mahal. Jam original. Tapi kalau orang yang status dia biasa-biasa, orang tengok, lah, ni mesti jam fake ni kan. Jam tiruan. Orang anggap sebab dia bergantung pada pemakai. Kalau orang kaya, dia pakai jam fake sekalipun, orang anggap dia kena pakai jam mahal, jam original. Tapi kalau emas ni, dia tak ada, tak kira orang. Orang tu kaya ke miskin, sederhana ke T20 ke B40 ke pakai emas,
dia akan nampak mewah, nampak profesional, nampak berprestige. Walaupun dia beli emas tu, emas dekat emas apa, kadang-kadang ada jual kat aksesori tu kan, nampak kemas-kemas. Sebab tu walaupun beli kat tempat apa aksesori tu kemas, bahaya juga kalau pakai di luar. Sebab takut perompak sama ni dia tak kira. Dia nampak orang tu dapat banyak barang kemas, walaupun emas tu emas tiruan, dia tetap akan fikir benda tu bernilai. Emas ni dia kan dapat bernilai walaupun emas tiruan. Itu sangat bahaya kalau di luar kita berlebih-lebih gaya dengan barang kemas. Okey, baik. Okey, masa dah 9.40. Teruskan lagi, sedikit lagi. Okey, di meme gold, emas lebih bermakna dengan cara ada custom. Ada custom. Boleh custom. Kalau anda berminat untuk custom sama ada kad ataupun custom dinar dan sebagainya, boleh berhubung dengan Impol ataupun di mana-mana cawangan untuk custom, mungkin untuk syarikat, untuk individu dan sebagainya, dengan charge yang uh, tak terlalu mahal lah. Kalau lihat di sini, contoh custom card sahaja, berat emas darah harga semasa campur 100 saja charge custom. Campur charge premium ni memang biasa kena bayar. Kalau kita keluarkan daripada akaun GSS, maka memang kena bayar. Tapi yang kalau untuk custom ni, tambah 100 sahaja untuk sekeping kad yang ada gambar anda ke, kan, ataupun ada logo syarikat dan sebagainya. Okey, baik. Okey, hadiah yang bukan sekadar indah tapi bermakna eksklusif dan meninggalkan kesan abadi. Okey, emas ni adalah emas custom, lebih eksklusif, lebih bermakna sebab dia ada, mungkin ada gambar kita, gambar syarikat, ada kata-kata yang diungkapkan di situ. Okey, dan akan diingati seumur hidup, bukan sahaja cantik, malah bernilai dan penuh simbolik. Dan ia juga adalah profesional. Kerana emas custom di meme gold ni kita akan buat bentuk yang sangat premium, rekaan korporat. Okey. Okey, jadi kalau nak tengok contoh, boleh tengok di laman web meme.com.my lah. Ada contoh-contoh. Okay, dan seterusnya ialah koleksi-koleksi precious gift meme gold. Ada untuk guru, untuk ada ucapan terima kasih, thank you very so much, Sana Helwa. Sana Helwa ni setakat ni saya dah tanya kalau di JB lah, ada tak ada stok sementara ni lah, akan ada tunggu production yang akan datang lah. Okay, happy wedding, congratulations. Ini untuk baby ni, enjoy ni. Okay, okay, untuk baby ada baby baru lahir. Okay, so ni gambar enam ni, thank you. Dan salam ukhuwah, ukhuwah. Banyak. Jadi sebenarnya banyak design yang boleh dipilih di meme gold untuk kesesuaian majlis ataupun hadiah yang akan diberikan. Dan berserta dengan meme gold ni, kita boleh masukkan dalam sampul ataupun dalam bekas-bekas eksklusif, kotak eksklusif yang nampak lagi menarik dan premium. Saya nak menyebut ni pun apa tahtin di ulbah. Ni apa, saya pun tak nak menyebut ni pun, dia ada dia punya nama-nama di setiap ni. Sama ada dalam sampul macam ini, dalam uncang macam ni, kotak ataupun tin macam ini. Okay. Okey, baik. Jadikan emas sebagai budaya memberi hadiah yang bermakna dan bernilai sepanjang zaman. Emas ini warisan bernilai. Hadiah emas hari ini menjadi warisan berharga untuk generasi yang akan datang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, tradisi bermakna. Mulakan tradisi memberi emas dalam keluarga sebagai simbol kasih sayang dan perhargaan yang berkekalan. Okey, baik.
Kalau contoh kalau kita rasa uh, pening nak beli hadiah untuk ayah, untuk ibu, untuk abang kakak dan sebagainya ataupun isteri kita. Jadi belilah hadiah, bagilah hadiah dalam bentuk emas. Orang tak akan mempertikai. Emas ni orang tak akan mempertikai. Kalau hadiah lain tu mungkin kata tak sesuai lah, contoh beli baju tak sesuai saiz lah, warna tak berkenan lah, kasut nanti saiz salah lah, susah. Macam-macam benda ni fikir. Tapi emas ni kita bagi, okay, dia terima. Dia akan terima tanpa banyak uh, pandangan ataupun komen yang tak baik lah. Mesti terima punya. Okay, budaya baru, sama-sama kita bina budaya baru, memberi hadiah emas dalam majlis atau perayaan istimewa. Dan pelaburan cinta, setengah emas yang dihadiahkan adalah pelaburan cinta yang terus membesar nilainya dari masa ke semasa. Itu tadilah sebagai contoh mas kahwin, dan nilai itu akan meningkat. Biasanya mas kahwin ni lah kadang, kalau dalam bentuk duit ni kadang terpakai habis. Tapi kalau emas ni biasanya simpan lah, simpan, dan akan dikenang sampai lah akhir hayat. Okey, mulai sekarang jadikan setiap hadiah bermakna, pilih emas, berikanlah nilai, tinggalkan legasi yang dikenang semua. Baik. Okey, baik. Jadi kita sampai kepada sesi soal jawab. Okey, jadi kalau ada pertanyaan bolehlah bertanya di ruangan komen. Okey, salam custom gold ambil masa berapa lama untuk siap? Ini kena tanya pihak admin. Ada tak Tuan Zafri, ada tak? 3 bulan. Ni isteri Tuan Zafri ada. 3 bulan 3 bulan untuk tempoh pembuatan untuk custom. Baik, ada soalan lain? Kau sebulan 2-3 minggu kata. Okey, Tuan CEO kita dah jawab 2-3 minggu sahaja. Ya, maaf 2-3 minggu sahaja, produk custom sudah pun boleh diambil. Sebulan hingga 3 minggu, sebulan lagi. InsyaAllah boleh bertanya dengan pihak Mimbol. Ya, suka tengok mana branch cawangan Mimbol di seluruh negara. Ada soalan lain boleh buka mic ataupun type saja di ruangan komen. Okay, jadi bagi hadiah ni kita nak bagi memang kena bagi yang terbaik lah. Sebab mengikut kisah daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, apabila Allah perintahkan dua anak Nabi Adam ini untuk berikan hadiah, bagi hadiah kepada Tuhan. Jadi Habil Habil memberikan hadiah dalam bentuk binatang ternakan yang gemuk, yang sehat, yang sehat. Manakala Qabil pula memberi hadiah disebabkan untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hasil tanaman yang sudah pun tak berapa elok, dah rosak. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima hadiah ataupun sebagai pengorbanan dan juga infak daripada Habil. Kerana apa? Kerana pemberian itu dalam bentuk yang terbaik. Yang terbaik. Sebab itu kalau kita nak yang nak bagilah yang terbaik, bukan yang kata barang yang dah nak rosak kita tak pakai, tak pakai tak pakai lagi dibagilah ke orang, ataupun mungkin baki-baki yang kita pakai kita bagi ke orang, itu tak tak berapa elok lah. Jadi bagilah yang terbaik apa yang kita ada, kerana itulah menunjukkan keikhlasan kita dalam
dalam memberi hadiah. Dan sebenarnya hadiah ni bukanlah kita nak harapkan balasan balik daripada orang yang kita beri. Sebenarnya kita harapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut tadilah, yang kata dalam ayat itu kata tahadu tahabu. Maksudnya berilah hadiah, nescaya kamu akan berkasih sayang. Maksudnya mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama Muslim dengan cara pemberian hadiah. Kita pergi rumah kawan, beri hadiah. Tak kira hadiah tu walaupun benda yang simple, yang murah tapi bermakna. Hadiah ni walaupun nilai dia tak besar makna, tapi bermakna. Kan? Okey, jadi kalau untuk yang lebih eksklusif, yang lebih baik, kita ada bajet yang lebih, maka kita nilai bagilah hadiah uh, gold, emas. Dan di Mim Gold kita ada uh, gold bar ataupun gold coin yang paling kecil 0.25 0.25 gram. Dengan tak silap hari ini dalam 190 ke berapa hari ni aku. Tak sampai 200 pun. Jadi elok kalau kita nak hadiahkan kepada seseorang. Baik, kalau tak ada apa soalan, ada lagi nak tambah? Okey, saya serahkan kepada Puan Yani untuk rumusan ataupun tak ada nak tambah apa-apa lagi, Puan Yani. Silakan. Tentang apa yang banyak Ustaz pentas tadi. Okey. Jadi kesimpulannya emas ni adalah satu hadiah yang bijak, yang boleh kita nampak lah sekarang ni kan. Dalam masa yang kita rasa kita terima tu satu benda yang bermakna, kan. Selain tu kita dah tak perlu risau dah kalau kita terima emas ni. Sebab tak rosak, tak luput kan. Tambah-tambah makin lama makin berharga. InsyaAllah emas ni yang orang bagi kat kita ni mungkin satu hari nanti dapat bantu kita juga. Okay. Jadi bolehlah lepas ni pakat semua pakat tukar kan, nak bagi hadiah boleh bagi emas. Tak semestinya kita, yelah kalau mampu yang macam hadiah ucap apa ustaz tak ditunjuk tu kan, ada 1 gram, 0.5 gram, banyak kan. Tapi tak semestinya, contohlah macam saya hari tu pun pernah jugalah kalau macam hadiah, kalau kawan kita nak bagi voucher emas pun boleh. Kan emas juga RM5 ke RM10 ke RM50 ke kan. Tambah-tambah hari tu saya nampak siapa Kak Tun rasa. Dia selalu bagi hadiah emas tau. Dekat dekat hari tu siapa anak saudara Anak. dia, tak silap saya kan, dia bagi hadiah emas. Jadi ramai dah. Setakat ni saya nampak di meme ramai dah penyimpan emas, dia bagi emas pada saudara mara dan juga sahabat. Okey. Jadi Hari ni sebelum pun tu saya ada Puan Yani. hmm, ah, Petang tadi pun tiba-tiba dapat ada tempahan daripada seorang rakan juga, ada rakan guru di sekolah lain lah. Dia kata nak mhm. beli jugalah, nak buat gift sama macam yang saya tunjukkan tu lah. Saya share dekat FB yang kan. yang hari Ad- yang yang perpindahan ada tu kan. gambar tu lah, yang ada frames, yang ada gold bar tu lah. Macam tadi lah saya tunjukkan tu. Ah, Tiba-tiba ah, ah. dapat mesej, dia kata nak order jugalah sebab dah ada cikgu nak berpindah, kata. Itulah. Jadi Alhamdulillah, Berpindah. maksudnya memang permintaan dia setiap bulan tu ada. Kalau lagi-lagi musim kaki tangan sekolah ataupun kaki tangan pejabat pindah dan sebagainya, usahawan dan sebagainya, memang akan ada. Sekarang ramai trend tu memang dah ada kat sekolah atau mana-mana jabatan. Kalau bersara ke berpindah, emas di pilihan ramailah untuk hadiah. Betul. Betul tu Ustaz. Kadang-kadang kawan-kawan kita atau sahabat kerja kita ataupun kawan-kawan lain lah, mereka tak tahu sebenarnya. Ada yang tak tahu lagi pasal hadiah ni. Emas kita boleh jadikan sebagai hadiah. Tapi bila kita dah
macam ustaz sendiri kan, pengalaman ustaz sendiri, lepas tu ustaz sendiri, sekolah ustaz sendiri pun buat ni, jadi bila kawan tengok, oh dia tengok eksklusif. Kan nampak macam walaupun kita bagi 0.25, 0.5, 1 gram pun, bagi saya macam ustaz kata lah, bila kita terima hadiah tu kita rasa macam terharu, rasa macam sangat-sangat dihargai, betul kan? Okey, jadi saya nak remind sekali lagi, mohon isi borang kehadiran, sebab kalau kalau saya tengok dekat sini dah ada 60 lebih, 66, tapi borang baru isi 30 lebih. Tak cukup lagi ni nak dapat voucher emas percuma malam ni. Okey. Okey, apa Zuraimi, macam mana nak beli voucher emas? Okey, Bonia ini boleh contact admin, Mim Gold. Cakap je nak beli voucher emas. Kita boleh beli serendah RM50. Tapi boleh pecahkan lah, nak RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM50. Okey, dan ke atas. Fatin kata saya baru bagi voucher emas kat kenalan sebagai hadiah kahwin baru ni. Dua-dua mempelai dapat emas seorang sikit. Mesti seronok tu kan Fatin. Dapat hadiah emas daripada Fatin. Kak Tom pun sama bagi kat anak-anak buah voucher emas untuk galakkan diorang saving emas. Daripada kecil lagi kita dah terapkan emas. Jadi orang kata kecil-kecil pun dah ada emas. Kan sebab emas ni tak mengenal usia. Jadi pakai-pakai isi ya. Kejap lagi kita ada sesi untuk cabutan bertuah. Okey, boleh isi. Sekejap saya pinkan sekali lagi saya borang kehadiran. Okey, saya bagi Tunggu masa. lagi seminit kot. Seminit, 2 minit. Kita bagi masa seminit lah. Sebab kita pun dah nak hampir pukul 9. 10. Pukul 9, pukul 10. Saya minta Hani bagi. Okey. Encik Hamdan isi borang. Okey, borang kehadiran. Itu yang dekat link tu. Okey, nanti masukkan nombor ID. Okey, sekejap lagi tepatlah pukul 9, pukul 10 kita cabutan bertuah. Ya, isi borang. Isi cepat-cepat. Kita baru ada 40 lebih. Sayang ni sebab kita punya ahli malam ni 60 lebih, Puan Yani, 65 orang. boleh buat sedikit makluman tentang program MIM yang akan datang. Okey. Ah, Kita akan ada, MIM akan ada program booth kan, akan buka booth dekat dekat Kelantan dan juga Putrajaya. Okey. Jadi siapa-siapa yang boleh hadir kalau di Kelantan di Dataran Grey HUSM pada 5 Julai hingga 7 Julai. Okey, MIM akan berada di sana lah. Bermula pada 8.30 pagi hingga 6 petang. Jadi boleh pakat-pakat datang lah yang mana berada di Kelantan. Lepas tu kita ada juga MIM Kendurian. buka booth di Putrajaya dekat IOI Grand Exhibition and Convention Center pada 4 Julai hingga 5 Julai. Bermula 10 pagi hingga 10 malam. Okey. Jadi ada lagi ke Ustaz? Kita punya program Kendurian. seminar. Kendurian. Kendurian. Okey, lupa kan. Yang ini bab Penting tu. makan ni. Yang ini bab makan ni kan. Okey, kita ada juga program kendurian percuma. Okey, untuk semua ahli Minggul yang belum daftar pada malam ni boleh berdaftar. Ada link juga dekat komen tu, dekat chat. Okey, bermula pula pada hari Sabtu 18 Julai 2026 bermula jam 3 petang hingga 6 petang. Yang ini makan sampai puas . Tak silap kita ni tahun yang ke
Tiga ke Ustaz? Tiga. Kita buat kendurian ni. Rasa ada Makan ketiga. Ikan ketiga. kan ketiga ya. Okey, dekat Shah Alam ya. Di HQ Minggu Shah Alam Seksyen 13. Okey, semua dijemput hadir. Okey, sekarang kita spin ya. Saya untuk cabutan bertuah. Perasmian di Kuantan dah announce tak? Perasmian di Kuantan. Oh, okey. Jadi Kuantan tu tarikh bila ya? 4 hari bulan 7. 4 hari bulan 7. Okey, kita akan buka perasmian cawangan baru kita di Kuantan 4 hari bulan 7. Boleh semua jemput hadir. Okey ya. Okey. Jadi ada lagi ke untuk perasmian untuk ni? Oh ya, okey. Yang di Kuantan tu di inilah di Bandar IM lah. Di Kuantan. Cawangan Kuantan bermula jam 10 pagi hingga 1 petang, 1 tengah hari. 4 Julai. Okey, 4 Julai 2026 hari Sabtu yang akan dirasmikan oleh siapa ni? Yang amat berhormat berbahagia Datuk Cik Wan Hilmi bin Muhammad, Pengetua Madrasah. Okey, jadi berakhirnya sesi cabutan bertuah pada malam ini. Maka berakhirlah kita punya kelas lah. Saya ucapkan tahniah kepada semua pemenang cabutan bertuah dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Faizal kerana sudi jadi speaker pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada semua yang hadir kerana sudi hadir pada kelas kita pada malam ini lah. Jadi saya mohon maaf kalau ada silap kata dan sebagainya. Jadi untuk tutup majlis kita pada malam ini, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Mulk.